Maka dekat situ, dalam keadaan tersebut tidak dikira sebagai gugur. Itu kenapa UMNO takut untuk bawa benda ini di dalam Dewan Undangan Negeri. Kenapa perkara ini tidak dibawa di dalam Dewan Undangan Negeri? That is the reason why. Adakah pemerintahan tersebut boleh berterusan, boleh berjalan dengan baik kerana tidak ada majoriti. Majoritinya pada pembangkang. Satu hari tu kalau jengking tu nak pergi menyeberang sungai. Yalah, kalau jengking ni tak pandai, matilah dia kalau dia masuk dalam air kan. Sebab dia nak pergi seberang tu, dia nampak ada makanan kat sana. Tiba-tiba dia ternampak seekor serigala. Dia kata kat serigala tu, serigala, boleh tak aku naik kat belakang kau, kat tengkuk kau, kita sama-sama berenang kat seberang. Aku nak pergi seberang. Kali serigala kata, kau gila ke apa? Nanti kau pergi sengat aku, matilah aku. Serigala, fikirlah. Kalau aku sengat tengkuk engkau tengah-tengah sungai, bukan kata engkau mati dengan aku sendiri mati. Kemelut di Negeri Sembilan sekarang ini berada dalam keadaan stalemate. Dalam keadaan buntu kerana apa? Kerana penarikan diri UMNO itu tidak berjaya meruntuhkan kerajaan Negeri Sembilan. Kau kata kerajaan Sembilan runtuh hari tu? Saya kata runtuh, betul. Kerana dia tidak command majority dah. Dia tidak ada lagi command majority. Maknanya, command majority, kalau ada mana-mana undang-undang sekarang ni hendak diluluskan, agak sukar hendak diluluskan apabila Dewan Undangan Negeri Sembilan hanya ada lebih kurang dalam 17 kerusi. Kan, 17 kerusi saja untuk dia dapat. Dia 17 campur 19, 36, 18. So dia kekurangan 1-2 kerusi untuk dia membentuk simple majority kan. Namun begitu, adakah akan tumbang juga Dia depends. Perikatan Nasional sekarang tiba-tiba nak buat U-turn. Ada tak kemungkinan, ni kemungkinan, again saya suka main kemungkinan ni kan. Ada tak kemungkinan bahawa Perikatan Nasional akan bergabung dengan Pakatan Harapan? Ya, ada possibility tu. Ada tak kemungkinan Perikatan Nasional akan bergabung dengan Barisan Nasional? Ada possibility tu. Jadi sekarang kingmaker adalah Perikatan Nasional. So untuk, saya dah sebut hari tu kan, bahawa undang tidak ada kuasa untuk menggugurkan Aminuddin Harun. Yang ada kuasa untuk menggugurkan Aminuddin Harun adalah Dewan Undangan Negeri melalui undi tidak percaya. Dan beberapa hari lepas saya cakap tu, terus 14 orang ahli UMNO menarik sokongan terhadap Aminuddin. Okay. Cuma sekarang isu dia adalah 14 orang ini, bila dia menarik sokongan, dia telah menarik sokongan di luar Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya kan, dia ada tempoh hari masa untuk menyatakan undi tidak percaya terhadap Amin. Contoh, kalau dimasuk dalam Dewan kan, dia kata kami dengan ini mengusulkan undi tidak percaya. Dia tidak akan dibawa terus tuan-tuan. Itu bergantung kepada speaker. Kalau speaker tak nak teruskan, tak boleh jalan juga. Katakanlah for the sake of argument, speaker teruskan. Undian dilakukan, katakanlah 17 menyokong MB Negeri Sembilan, Aminuddin Harun, 14 UMNO menentang. Tiba-tiba 5 orang ini dia mengatakan berkecuali, tidak menyokong, tidak menentang. Maka dekat situ, dalam keadaan tersebut, tidak dikira sebagai gugur. Itu kenapa UMNO takut untuk bawa benda ini di dalam Dewan Undangan Negeri. Kenapa perkara ini tidak dibawa di dalam Dewan Undangan Negeri? That is the reason why. Itu sebab utama dia, kalau kita nak faham benda ni. Jadi disebabkan oleh perkara tersebut, that's why UMNO tidak membawa usul tersebut di Dewan Undangan Negeri, sebaliknya dibawa keluar. Now, kalau ikut presiden sebelum ini, memang minority government, kan saya pernah sebut tentang minority government rules, iaitu sebagai majority among the minority, iaitu Pakatan Harapan, masih dikira sebagai memerintah. Cuma isu dia sekarang ini, adakah pemerintahan tersebut boleh berterusan, boleh berjalan dengan baik kerana tidak ada majoriti. Majoritinya pada pembangkang. Jadi nak tak nak, Aminuddin Harun kena berunding. Dia dah tak boleh berunding dengan UMNO dah. Dia kena berunding dengan Perikatan Nasional. Cuma sekarang ini timbul berita bahawa Anwar Ibrahim dikatakan berunding dengan Zahid Hamidi. Anwar Ibrahim dikatakan berunding dengan Zahid Hamidi, dan Zahid Hamidi mengatakan bahawa dia tidak tahu. Dia tidak redha dengan apa yang berlaku di Negeri Sembilan itu. Dia kata dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak redha apa yang berlaku di Negeri Sembilan tersebut. Macam inilah tuan-tuan. Okeylah, saya letak
prasangka lah dia kat situ. Doubts lah. Saya letak doubts kat situ. Saya kata bahawa mungkinlah Zahid tak tahu. Mungkinlah Zahid tidak tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, itu menunjukkan kelemahan dia sebagai seorang presiden. Sebagai seorang presiden parti, dia telah menunjukkan kelemahan apabila tidak diberitahu oleh pimpinan Negeri Sembilan tentang move yang berlaku di Negeri Sembilan. Kerana benda ini akan menjadi satu tamparan yang hebat, bukan kepada Anwar Ibrahim saja tau, tetapi juga kepada kepimpinan Zahid Hamidi. Bagaimana seorang presiden tidak mengetahui move yang akan dilakukan oleh ahli dia sendiri. Itu soalan pertama. Soalan kedua, adakah UMNO akan berani mengambil tindakan memecat atau menggantung 14 orang ahli Dewan Undangan Negeri ini kerana melanggar disiplin parti? Ini satu soalan yang menarik, tuan-tuan. Adakah UMNO akan berani mengambil tindakan terhadap 14 ahli Dewan Undangan Negeri ini kerana melanggar disiplin parti? Kerana saya percaya bahawa dia sebenarnya bukan 14 lah, 13 sebab Tok Mat tak hadir masa tu tau. Dia kata Tok Mat tak hadir lah. Tapi ada 14 orang yang dikatakan menamakan diri mereka. Okeylah, tak apalah 14. Adakah UMNO akan berani mengambil tindakan disiplin terhadap mereka? Itu satu persoalan yang besar. Kalau UMNO tidak berani mengambil tindakan disiplin, adakah bermakna Zahid tahu dan bersekongkol? Kalau UMNO mengambil tindakan disiplin, dia akan jadi satu tamparan kepada UMNO Negeri Sembilan yang akan kehilangan banyak kerusi di negeri tersebut. So dia jadi satu orang kata apa, satu dilema dan juga satu satu dilema, konundrum, satu persimpangan yang amat besar buat UMNO. Kan? Kerana dia kena mengambil tindakan sekarang ini. Kalau dia tidak mengambil tindakan, dia akan dilihat sebagai sabotaj. UMNO dilihat sebagai sabotaj, dan kenyataan Zahid bahawa dia tidak tahu itu dilihat sebagai satu kenyataan palsu dan hipokrit. Bukan hipokrit, tapi satu kenyataan palsu dan menipu, seolah-olah dilihat. Tapi kalau dia ambil tindakan pula, Zahid akan sentiasa dilihat sebagai, inilah dia presiden yang pro DAP. Inilah dia presiden yang tidak dengar akar umbi sendiri. Dia akan kata macam tu. Baik. Alasan yang digunakan oleh UMNO macam dia kata tempoh hari adalah mereka menyokong undang yang nak memecat Tengku Mukhriz. UMNO menyokong undang yang nak memecat Tengku Mukhriz. Sekarang ini UMNO dah malu sendiri tau. Kerana apa? Kalau UMNO nak jadi menteri besar, dia kena menghadap Tengku Mukhriz. UMNO nak jadi menteri besar, dia kena menghadap Tengku Mukhriz. So sekarang ini dia nak buang Tengku Mukhriz, takkan Tengku Mukhriz nak lantik dia jadi menteri besar. Faham maksud saya tak? Jadi that is why kenapa saya kata agak unik sikit Negeri Sembilan ini dia akan terselamat kalau compare dengan, kalau tuan-tuan ingat Kedah dahulu, Kedah masa zaman Mukhriz juga, masa itu dia still macam ni juga, apa yang berlaku, tarik sokongan, tapi akhirnya dia tumbang. Tetapi kali ini ada kemungkinan Tengku Mukhriz, yang di-Pertuan Besar Tengku Mukhriz, apa kata cadangan pacal yang hina inilah, Tuanku menasihatilah 5 orang adun pembangkang Perikatan Nasional tersebut. Apa kata bergabunglah dengan Pakatan Harapan, bentuk kerajaan negeri sementara gabungan sehingga habis PRU, maka jadilah 14 orang UMNO itu pembangkang di Negeri Sembilan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Cadangan hamba pacal yang hina ini tuanku. Apa kata tuanku, bukan pujuk, tapi bukan titah lah, tapi cadangkan kepada Perikatan Nasional 5 orang itu lantik masuk ke dalam bersama dengan Pakatan Harapan. Kita tunjukkan kepada UMNO, jangan nak jadi apa ayat perkataan saya nak guna, jangan apa orang kata nak tunjuk besar kepala sangat. Kan, nak tarik sangat sokongan kan. Saya kata tempoh hari bahawa 4 undang tersebut, kalau betul nak jatuhkan Tengku Mukhriz, the only way adalah kena bawa ke mahkamah. Sebab Tengku, one of the undang tu, undang Sungai Ujong itu, sudah pun dia pecat, dah disahkan dia pecat. Jadi
4 undang tersebut tidak ada hak melantik apa yang di-Pertuan Besar yang baru. Kerana salah satu undang itu telah dipecat. So bila move mereka telah diketahui, adakah tuan-tuan ingat mereka akan berjaya mengangkat menteri besar yang baru? Kan sekarang ini of course, ialah dia within istana tu sendiri dia ada dia punya political, yalah secara politik dalaman tu ada sesuatu berlaku lah kan. Tetapi yang itu dalam politik dalaman istana tu sendiri. Tetapi untuk menteri besar dia cerita yang lain. Dia cerita lain. Kau kata itu dah tumbang secara calculationnya memang dah tumbang dah. Secara calculation dia memang tak cukup majoriti. Secara calculationnya kalau BN bergabung dengan Perikatan Nasional, memang diorang ada majoriti dan mereka kena jadi kerajaan. Cuma dia ada 2 masalah besar, tuan-tuan. Masalah yang pertama adalah kalaupun Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional, dia nak jadi menteri besar, dia kena menghadap Tengku Mukhriz tu. Dia kena menghadap Tengku Mukhriz yang dia nak buang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini Perikatan Nasional kata, kami tak nak. Sebab kalau dia bergabung dengan UMNO Barisan Nasional katakan, 14 campur dengan 5, itu baru 19 kerusi. Saya kata untuk majoriti tadi 18 campur 1, itu cukup ekstra 1 kerusi je. Cukup ekstra 1 kerusi. Tapi kalau digabung dengan Pakatan Harapan ada 17 campur 5, tuan-tuan kira berapa? Ada 20 lebih kerusi. Jadi lebih stabil kalau dia bersama dengan Pakatan Harapan, maka berputih matalah UMNO Barisan Nasional. Ini analisa politik, tuan-tuan. Ini analisa politik. Saya nampak bahawa ada orang mesej saya tadi kata, tak ada kerjasama UMNO dengan Barisan Nasional, UMNO dengan PH ni akan semakin kuat, dia kata. Macam kau nampaklah benda ni akan semakin kuat. Saya kata iyalah. Iyalah, kuatlah tu. Kuatlah tuan-tuan, sebab UMNO telah declare, saya dah baca somewhere lah, mungkin UMNO Johor akan adakan pilihan raya secepat mungkin kan, lebih awal daripada Melaka pun. Okeylah, tak apalah, tak kisahlah tu. Buatlah. Tapi dengan ketiadaan tim hero, dengan ketiadaan Rafizi, apa pun yang berlaku lepas ini memang akan ada masalah. Bentuklah kerajaan apa sekali. Saya suka. Saya bukan kata ni itu ini kan. Tapi kalau UMNO terciduk kali ini, dia sebenarnya telah termasuk dalam perangkap dia sendiri. UMNO telah termasuk dalam perangkap dia sendiri. Saya tulis semalam, saya sebut semalam kan, saya kata ular yang bertukar kulit bisanya tetap sama. You see what I mean? Inilah maksud saya. Dan saya pernah cerita tentang kalajengking dan serigala dahulu kan. Saya cerita balik lah. Saya pernah kata UMNO ni takkan pernah berubah. Saya cerita sebab nature dia macam tu. Sama juga orang yang daripada UMNO, contoh Anwar Ibrahim kan. Nature dia macam Azmin Ali tu semua daripada UMNO dahulu. Apa nature dia? Saya ceritakan kisah seekor serigala dengan kalajengking. Satu hari tu kalajengking tu nak pergi menyeberang sungai. Yalah, kalajengking ni tak pandai, matilah dia kalau dia masuk dalam air kan. Sebab dia nak pergi seberang tu, dia nampak ada makanan kat sana. Tiba-tiba dia ternampak seekor serigala. Dia kata kat serigala tu, serigala, boleh tak aku naik kat belakang kau, kat tengkuk kau, kita sama-sama berenang kat seberang. Aku nak pergi seberang. Kali serigala kata, kau gila ke apa? Nanti kau pergi sengat aku, matilah aku. Serigala fikirlah. Kalau aku sengat tengkuk engkau tengah-tengah sungai, bukan kata engkau mati dengan aku sendiri mati. Serigala pun fikir, betul juga dengan kita engkau mati sekali. Tak apalah, bolehlah naik. Tengah dia naik-naik tu, tengah serigala menyeberang di tengah-tengah sungai, pup, si kalajengking tu pun mencucuk leher serigala. Lalu dia pun as the poison tu masuk slowly dalam badan serigala, masa dia tengah mama nak hanyut tu, dia tanya pada serigala, pada kalajengking, kalajengking, engkau tahu kalau kau pergi sengat aku, bukan kata aku mati, engkau pun mati. Kenapa kau buat macam tu? Kalajengking kata apa? Nak buat macam mana? Itulah tabiat aku. Faham cerita ni tuan-tuan? Ini yang berlaku sekarang ini. UMNO diingatkan dengan dibuat macam tu, dia hebat lah kan. Dia dapat lah dengan kuasa nak jadi menteri besar dan sebagainya.
Dia lupa bahawa bukan setakat Pakatan Harapan akan tenggelam, dengan dia sekali tenggelam. Kononnya dia nak tunjuk pada orang Melayu, dialah parti terpaling Melayu, dia telah menyelamatkan adat menteri adat Negeri Sembilan, tapi dia lupa bahawa yang berkuasa itu masih lagi Tengku Mukhlis. Dia nak kena menghadap Tuanku nanti tu. Tuanku masih dia nak menghadap nanti yang Tuan Besar Negeri Sembilan tu. Kalau dia jadi menteri besar, dia masih lagi ni Tuan Besar. Dia ingatkan dia boleh tukar tu. Rupanya tak boleh, tuan-tuan. Dah makan diri dah. Habis tuan-tuan, habis. Baik. Itu cerita di Negeri Sembilan. So, adakah dia akan tumbang selepas ini? Kita tengok Perikatan Nasional akan sokong siapa. Kalau Perikatan Nasional perginya ke arah Barisan Nasional, mungkin agak complicated lah. Tapi kalau Perikatan Nasional berjaya dipujuk, ataupun Barisan Nasional kembali kepada Kerajaan Pakatan Harapan, then everything settle lah. Ni tengah rundingan lah ni. Tengah rundingan. Okay? Tengah rundingan. Okay. Habis kat situ. Balik kita kepada cerita tanah air, tuan-tuan. James Chai telah kembali hari ini. Okay, James Chai. Siapa James Chai ni? Okay, saya cerita latar belakang dululah bagi orang yang tak tahu cerita kan. Rafizi Ramli telah dituduh oleh NGO dan juga ceplos-ceplos bahawa dia telah songlap 1.1 bilion ringgit dalam perjanjian ARM. ARM ni yang supply chip kepada Malaysia. Sewaktu dia jadi Menteri Ekonomi, dia dikatakan bahawa dia telah meluluskan secara tergesa-gesa perjanjian ARM sehingga menyebabkan dengan pegawai dia bernama James Chai. 1.1 bilion ringgit. Jadi tapi tak ada duit lah. Tak ada duit masuk dalam akaun, tak ada duit tukar, tak ada. Cuma dia tergesa-gesa, dia kata. Tergesa-gesa, walaupun kita kata yang sign dokumen tu Zafrul, yang bersetuju Anwar Ibrahim, tapi Rafizi tergesa-gesa. Demi kerana nak mengenakan Rafizi kan, dia buatlah dakwaan tersebut. Okey, tak apa. Bila dia buat dakwaan tersebut, kita kena panggil James Chai. James Chai dekat London. Dia dah kerja kat London, dia dah tinggal kat sana dah. Tengok James Chai tak berani turun, menampakkan dia bersalah, menampakkan Rafizi bersalah. Tangkaplah dia. James Chai ni saksi, bukan suspek. James Chai saksi. Bukannya dia yang dituduh. Yang dituduh Rafizi. Kalau yang dituduh Rafizi itu belum ditangkap, macam mana James Chai itu nak ditangkap pula? Okay, James Chai pun kata ceplos pun duk mainlah hari-hari. James Chai takut, James Chai tak berani, Rafizi lindungi, bla 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 bla. Tup hari ni James Chai datang, pergi ke pejabat SPRM, bagi kenyataan, dah balik dah pun. James Chai datang, tuan-tuan, bagi kenyataan hari ni, dah balik dah pun dia. So timbul persoalan, dan Rafizi buat satu video lah kan, sebagai saksi. James Chai dah datang, dah bagi keterangan, dan Rafizi menjangkakan dalam tempoh seminggu, 2-3 minggu lagi dia akan ditangkap. Okey, dia akan ditangkap dan didakwa lah di bawah akta di bawah SPRM ni. Dia mungkin dimasuk lokap kan, lokap SPRM, mungkin akan didakwa dan sewaktu dengannya. Baik tuan-tuan, saya nak ulas tentang ARM ni, dah banyak video saya buat lah kan. Bagi saya ini adalah satu konspirasi politik yang betul-betul jelas konspirasi politik. Kerana macam saya katalah, yang meluluskan, yang sign dokumen tu adalah Zafrul, yang meluluskan adalah Kabinet dan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba yang masuk penjara, yang dikena dakwa Rafizi Ramli kan, atas pertuduhan tersebut. Tetapi yang bestnya tuan-tuan, walaupun perjanjian itu tergesa-gesa, tetapi sekarang ini tak dibatalkan perjanjian itu. ARM masih diteruskan, training tetap diteruskan, duit bilion-bilion tetap dibayar. Jadi timbul persoalan, adakah ini dakwaan yang benar atau sekadar satu taktik untuk menakut-nakut dan orang kata memenekan Rafizi? Saya tahu ini adalah taktik untuk menekan Rafizi, dan inilah taktik atuk saka. Inilah taktik atuk saka. Iyalah, mungkin kita dah masuk umur 80 ni, jadi paranoid ya tuan-tuan dah jadi atuk saka kan tuan-tuan 1925 tahun 2000
Maknanya umur dia 80 tahun masa tu lah. Tahun 1998 Mahathir dah umur dia masa tu dekat nak 80 lah. 80 lah ke umur dia. Lebih kurang lah. Sama lah tu. Kan? Dah masuk 80 ni, paranoid yang lain. Lain macam tuan-tuan. Lain macam paranoid dia tu. Lain macam paranoid dia. Anywho, so Rafizi dia kata dia akan didakwa dalam tempoh 2-3 hari lagi. Dalam masa yang sama tuan-tuan, saya tak terang lah dengan AM tu. Saya rasa tuan-tuan dah jelas lah apa yang berlaku dengan AM tu. Hari ini saya mendapat daripada peguam saya, Saudara Faizal Rahman, surat tuntutan daripada Bestinet. Okay, saya melihat ada 10 defendant yang akan menjawab. Saya adalah defendant ke-10, Rafizi Ramli defendant ke-9, Bloomberg defendant pertama, I think DH defendant kedua, kemudian ada 2 wartawan Harapan Daily kot. Harapan Daily maksudnya yang menjadi defendant. Seterusnya Latifah Koya juga menjadi defendant. So Bestinet mendakwa bahawa kenyataan kami ini adalah fitnah, kenyataan itu tidak benar dan sebagainya. Tak apalah, yang tu peguam saya akan jawab di mahkamah nanti dan sebagainya. Cuma yang menarik yang saya kata kat Faizal, saya kata 10 orang defendant Faizal lah. 10 orang. Jadi dalam mahkamah tu nanti 10 orang lawyer. Minimum 10 is. Mungkin ada satu lawyer tu bawa 2 orang, bawa 3 orang, penuh nanti mahkamah tu. Itulah. Kan, lepas tu kau pula yang nombor 10. Kau terdemam kau nak tunggu tu is. Itulah. Tapi saya terfikirlah bila saya tengok, sebab saya ada satu kenyataan saya buat. Saya baca kenyataan Anwar Ibrahim. Saya baca kenyataan Anwar Ibrahim berkenaan dengan Bestinet pada tahun 2021 kalau tak silap saya, kenyataan tersebut di dalam parlimen. Apabila dia menyentuh tentang Bestinet, tentang UKSB dan juga Bestinet. So saya sebut perkataan itu dan perkataan itu digunakan untuk saman saya. Jadi saya nak tanya lawyer saya, kalau saya nak subpoena 2, iaitu wartawan yang quote benda tu, dan juga of course handset, sebab benda tu disebut di dalam parlimen, dan juga Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau saya nak subpoena ni tuan-tuan, menarik. Kalau saya nak subpoena Perdana Menteri ni, saya nak tanya kepada Perdana Menteri, apa yang dimaksudkan apabila beliau menyatakan menyentuh UKSB dan Bestinet sebagai penghambaan moden? Kepada siapa dia rujuk dan kenapa? Sebab ini kenyataan Anwar Ibrahim sendiri di dalam parlimen, kalau tak silap saya. Betul, di dalam parlimen, sebab saya baca dalam surat khabar. Sewaktu saya disaman tu, berdasarkan video itu saya baca surat khabar. Bukan saya cakap macam ni. Yang ni saya tak ada rujukan. Masa tu saya baca rujukan. Bukan saya cakap, saya hanya refer kepada rujukan surat khabar. Jadi menarik kalau saya nak bawa beliau. Nantilah saya tanya Faizal Rahman lah, kalau dia nak subpoena. Ataupun mungkin Perdana Menteri akan cuba buang subpoena tersebut, sebagaimana dia cuba buang subpoena tersebut terhadap Vinod. The only person yang boleh menasihati Bestinet sekarang ini adalah Anwar Ibrahim lah. Saya tak tahulah defendant lain kan. Tapi kalau saya, itu laluan yang mungkin saya akan pergilah. Kan, sebab dia dapat projek itu daripada Anwar Ibrahim. Kan, Menteri Keuangan akan meluluskan, tiba-tiba Menteri Keuangan kena subpoena, tak berpinau kepala Menteri Keuangan, Perdana Menteri, kalau saya panggil dia dalam mahkamah. Menarik tuan-tuan. Menarik. Okey, #RR boleh tuan-tuan. #RR 4,300 yang menonton mata yang menonton kita malam ini. So, balik kepada cerita AM tadi kan. Rafizi sudah memberi ramalan bahawa dalam AM yang akan ada, bahawa dalam commotion ini, dalam pertuduhan itu nanti nama dia akan dikenakan. So macam mana nak kena? Kenapa perlu nak kenakan Rafizi ni is? Dan saya mula nampak tuan-tuan, sebab benda ni melibatkan SPRM. Rafizi sekarang mendedahkan isu berkaitan dengan corporate mafia. Saya bukan menuduh semua orang dalam SPRM tu jahat, tak. Tetapi sistem tu sendiri nampak macam ke arah itu. Ke arah nak mengenakan Rafizi. That is why it is interesting lah benda ni untuk kita lihat nanti. Yalah, mula-mula kuasa ini digunakan dengan baik. Kuasa ini digunakan untuk tujuan yang baik. Dan kita tahu masa itu dia mula tangkap orang-orang yang memang deserve to be caught, kita kata. Tetapi akhirnya, kita nampak bahawa dia dah out of control.
Dia dah out of control. Dan SPRM ini macam saya kata tempoh hari, walaupun ditukar KP dia kepada ketua bekas hakim, bukan ketua hakim negara pun, bekas seorang hakim pun, dia tidak ada kuasa kalau dia berdiri sendirian. Dia akan jadi macam Latifah Koya dulu lah, masa dia lantik zaman Tun Mahathir PH 1.0 tu. Dia sendiri, masa sekarang ini dia mengakui, Latifah Koya mengakui, dia tak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa untuk nak mengubah apa-apa pun dalam SPRM. Kerana dia berdiri sendiri. Because yang korup di dalam SPRM itu bukan setakat orangnya. Sistemnya korup. Sistemnya juga turut korup sekali. Jadi bila bayangkan orang semisal Latifah Koya pun tak mampu, orang semisal Anwar Ibrahim pun tak mampu, tuan-tuan. You see, sebab itu saya kata benda ini memerlukan political will yang sangat kuat. Dan saya akan dedahkan nanti bulan depan insya-Allah tentang satu company yang bakal dilistingkan. Company itu bakal dilistingkan, bakal dimasuk dalam bursa saham, tetapi dia sebenarnya terlibat, antara yang terlibat dengan corporate mafia. Dan company itu telah menggunakan konsep corporate mafia, yang mana salah seorang yang take over itu ada berkaitan dengan Victor Chin. Dan sekarang ini polis, SPRM, DPP, apa orang kata, saya tak tahu hakim lah, pun dikatakan macam terlibat berkaitan dengan corporate mafia ini. So, it's the whole system. Kalau tuan-tuan tak nampak benda ni sebagai membahaya, saya tak tahulah tuan-tuan. It's the whole system. Kalau orang sebegitu boleh dimainkan dengan sebegini rupa, macam mana dengan tuan-tuan dan saya? Yang kita tak punya apa-apa ni. Yang kita tak punya juta-juta, yang kita tak punya bilion-bilion ni, tuan-tuan. What will happen to us? You know, adakah, ialah macam saya katalah, negara kita ni taklah terlalu korup macam Bangladesh ke Indonesia ke India ke. Tapi adakah kita nak tunggu sampai ke tahap itu baru kita nak buat sesuatu? Adakah kita nak tunggu sampai ke tahap macam Indonesia, kita nak buat laporan polis, nak tunggu polis ambil tindakan pun kena rasuah polis? Adakah kita nak tunggu ke tahap itu baru kita nak ambil tindakan? Sebab itu kenapa kita sekarang ini bercakap tentang real reform. #RR, tuan-tuan. Real reform ini memerlukan satu political will yang kuat. Orang yang kuat. YB yang kuat. Bukannya dekat luar bercerita tentang kita adalah ni menentang rasuah, tata kelola, bla bla bla. Bila dia jadi YB, dia paling banyak sakau. Bila dia jadi YB, dia yang paling banyak lindungi penjenayah, mafia korporat, tauke, gangster dan sebagainya. #RR, tuan-tuan. Thank you. #RR. Dialah yang paling banyak sakau. Adakah ini negara yang kita nak bina, tuan-tuan? Adakah ini negara yang kita nak, yang kita mahukan? And that is why manifestasi kepada perjuangan kami turun demonstrasi pada tempoh hari. Of course, dia orang akan gelak kita lah. Iyalah, dia dapat duit daripada mafia korporat. Dia kaya daripada apa yang ada sekarang ini. Of course, dia akan maki kita. Kita tak ada rasa kehilangan apa-apa. Kita tak rugi apa-apa. Kerana perjuangan kita untuk rakyat. Perjuangan kita untuk negara. Perjuangan dia orang untuk siapa? Untuk melindungi korporat mafia tu. Untuk melindungi gangster-gangster dan penyenayah itu. Itu perjuangan dia orang. So, soalan saya, tuan-tuan bersama dengan siapa? Okay? Faham? Thank you. Reform kita. Alright.